Finally guys, I'm back untuk sambung mega teori ni setelah hiatus selama sebulan lebih. Komen aside, mana yang dah lupa mega teori ni pasal apa, aku brief summary sikit lah. Mega teori ni adalah how One Piece paralel dengan sejarah dunia sebenar, bermula dari zaman prasejarah yang penuh dengan mitos dan legenda yang disokong oleh teori konspirasi, beralih kepada zaman sejarah kuno di mana tamadun mula terbentuk dan konsep agama mula disuntikkan, yang mana zaman ni juga kita tengah bahas sekarang. Yes, 11 part sebelumnya hanyalah cover 2 zaman. Tapi mind you, dekat zaman sejarah kuno ni pun kita dah sampai ke penghujungnya. Dan era kali ni bagi aku memainkan peranan yang sangat-sangat penting kepada both sejarah dunia sebenar dan dunia One Piece atau planet biru. Sebab apa? Yang tu korang kena tengok sendiri video ni lah. Okey, ikuzo temera. Kita sambung pada part lepas, yang mana kita sudah sampai ke timeline yang aku sangat teruja untuk bahas. Yes, the timeline of one of the most mysterious character in One Piece, Nerona Imu. Korang mungkin ada yang tertanya, kenapa dalam part lepas aku katakan kita perlu sampai ke timeline yang sesuai untuk bahas pasal Imu ni. Nah, kalau ikut mega teori timeline kita dalam sejarah sebenar, kita sudah pun sampai ke tamadun Greco-Roman dan pengaruh mereka telah tersebar sangat luas sehingga boleh dikatakan ke serata pelosok dunia, terutamanya di sekitar kawasan Mediterranean. Sehingga sebegitu prominennya mereka pada waktu tu, lebih kurang sekitar tahun 800 sebelum Masihi sehinggalah tahun 600 Masihi, para pengkaji era moden telah mengkelaskan satu jangka masa yang khusus ketika kekuasaan tamadun besar tersebut dengan gelaran zaman antiquity klasik atau zaman antik. So basically dunia pada waktu itu adalah dunia Greco-Roman. Namun begitu, mereka ni bukan saja prominent ketika waktu yang aku sebutkan sebagai antiquity tadi, pengaruh mereka juga telah menjadi fondasi pembentukan dunia barat yang kita kenali sekarang. Sekaligus dengan kata lain, mereka juga adalah cukup prominent pada waktu sekarang. Sebab kita semua sedia maklum, dunia pada zaman sekarang adalah lebih cenderung kepada barat. Tapi apa pula kaitannya dengan mega teori aku? Nah, balik semula kepada kesinambungan dari apa yang berlaku dalam part lepas, di mana aku ceritakan apa yang berlaku dalam rangkap kedua ahli teks dunia kedua. Forest God telah menjinakkan syaitan, menceritakan bahawa suku dari bulan yang diungkapkan sebagai Forest God dan telah turun dan berjaya menghentikan peperangan antara sekutu Imu dengan Elbaf, sehingga mereka kemudiannya telah bekerjasama dengan sekutu Imu sendiri. Maka dari situlah bermulanya era baru yang aku kelaskan di bawah era Imu. Nah, pada waktu inilah kemegahan mereka telah menjangkau ke setiap pelosok planet biru, dan dengan kerjasama suku Birkah, satu empayar baru telah tercipta atas nama sains dan teknologi, yang mana ia juga pernah didedahkan kepada kita dalam Arc O'Hara. Yes, empayar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah satu kerajaan besar dan megah yang kita juga kenali sebagai The Ancient Kingdom. Yes, dengan kata lain, dalam mega teori ni aku percaya The Ancient Kingdom atau The Advanced Kingdom atau The Great Kingdom yang pernah diperkenalkan Dr. Clover dalam Arc O'Hara adalah kerajaan yang pernah diasaskan oleh Imu tu sendiri. Okay, let me explain. Apa kata kita balik semula kepada tamadun yang menjadi paralel kepada aliansi Imu ni, Greco-Roman. Sama macam Greco-Roman yang mengambil inspirasi dari tamadun di sekitarnya sebelum diolah dan dikembangkan, seperti Yunani yang mengadaptasi alfabet mereka dari bangsa Phoenician atau Rom yang menukar nama-nama dewa Yunani kepada Latin. Aku percaya Ancient Kingdom juga dengan gabungan beberapa kerajaan telah mengembangkan berbagai aspek dari planet biru, dan dengan bantuan suku Birkah yang mahir dalam sains dan teknologi, Ancient Kingdom telah mencapai kegemilangannya, menyebarkan pengaruhnya ke serata planet biru dan enak membentuk malah mengarang sejarah planet biru sehinggalah membawa kita kepada apa yang berlaku sekarang. Dalam part lepas kita dah bahas tentang perkaitan sekutu Imu dengan Yunani, jadi kali ni aku nak kaitkan Imu dengan Rom, bapa kepada peradaban barat. Tapi sekali lagi aku nak bagi amaran, video kali ni agak kompleks dan kontroversial guys. So macam biasalah, persiapkan iman dan mental kalian. Let's walk into the path of history.
Pertama, mari kita congkel dari manakah kemungkinannya inspirasi kepada nama Nerona Imu. Jenisnya Oda ni hanya dengan melalui nama Nerona Imu, macam-macam maksud dari berbagai bahasa dan individu terkenal dalam sejarah dapat kita kaitkan. Makanya hanya dengan nama dan beberapa saja karakteristik yang pernah ditunjukkan pasal Imu, macam-macam teori jinak dan liar terhasil. First, kita petik dulu dari negara asal One Piece, Jepun. Jika ditukar dari hiragana ke kanji, iaitu bentuk penulisan Jepun yang setiap hurufnya mempunyai maksud tersendiri, Nerona dapat diterjemahkan kepada dewa dan Imu dapat diterjemahkan kepada Buddha, di mana secara sengaja atau kebetulan dua sosok ni adalah dua sosok yang dianggap di posisi tertinggi dalam kepercayaan agama-agama tertentu. Seolah-olah perlambangan bahawa di dunia One Piece, Nerona Imu duduk di tahta paling tinggi untuk memerintah dunianya. Nerona dalam bahasa Hindi bermaksud cantik, sehingga kini kita masih tertanya bukan sahaja siapakah identiti Imu, malah kita sendiri masih tertanya-tanya, apakah jantina Imu? Namun begitu, semakin cerita berjalan, Oda seolah cenderung menyifatkan Imu kepada jantina perempuan. Dari sosok tubuh badannya yang agak feminin, bilik khas Imu Room of Flowers, suaranya di dalam anime, malah baru-baru ni dalam chapter 1149, Imu telah merasuk ke dalam badan Gunko menjadikan rambut Gunko mendadak menjadi panjang seperti perempuan. Nero dalam bahasa Yunani dapat diertikan sebagai air, manakala Imu sendiri jika diterbalikkan perkataannya menjadi umi yang dapat diertikan sebagai lautan dalam bahasa Jepun, menguatkan perkaitan antara keduanya. Nero dalam bahasa Itali pula dapat diterjemah kepada hitam, manakala Imu sendiri membahasakan dirinya sebagai mu yang juga boleh diertikan dengan void atau kekosongan. Hitam dan kekosongan masing-masing adalah berkait kerana kekosongan sendiri sering dilambangkan dengan warna hitam. Nerona atau nama panjangnya Pocotni Nerona yang membawa maksud Obo Nero merupakan nama yang diberi kepada sebuah lukisan yang mengisahkan bagaimana umat Kristian yang dibakar hidup-hidup pada waktu pemerintahan Maharaja Nero di Rom. Nah, memandangkan kita nak paralelkan Imu dengan Rom, kita mulakan dengan karakter Nero ni yang somehow mempunyai nama sama dengan Imu. Nah, siapakah dia Nero? Nero atau nama panjangnya Nero Claudius Augustus Germanicus merupakan bekas Maharaja Rom yang berkuasa sekitar dari tahun 54 Masihi sehingga kematiannya pada tahun 68 Masihi. Mak dia sendiri, Agrippa, menjadi penasihat dia pada awal waktu pemerintahan dia sebab Nero masih terlalu muda pada waktu tu. Dia lahir tahun 37 dan mula memerintah Rom pada tahun 54. Maknanya dia baru je berumur 17 tahun bila dia diangkat menjadi maharaja. Namun hanya kerana dia tidak suka pengaruhnya dikekang dan mahukan kuasa menjadi hak mutlak dia sepenuhnya, Nero telah membunuh ibunya sendiri. Kekejaman Nero tidak berhenti di situ. Nero malah dikatakan telah membunuh isteri dan abang tiri dia sendiri. Salah satu tragedi besar ketika pemerintahan Nero adalah The Great Fire of Rome atau kebakaran besar Rom. Ceritanya pada tahun 64 Masihi, Rom telah dilanda kebakaran besar sepanjang 9 hari straight, memusnahkan hampir 10 dari 14 daerah-daerah di Rom. Namun apa yang membuat tragedi ini lebih tragik adalah kesan dari peristiwa kebakaran ni, di mana pada waktu inilah umat Kristian mula ditindas. Pada waktu itu Nero telah menuduh umat Kristian sebagai punca kepada kebakaran tersebut, walaupun ada yang mengatakan Nero sendiri yang plan kebakaran itu untuk dia bina istana baru dia dan ingin membangunkan semula Rom dengan bentuk yang diinginkannya. Umat Kristian yang menjadi kambing hitam pada waktu itu telah ditahan dan dibunuh dengan cukup kejam. Ada di antara mereka telah dirata anjing pemburu, ada yang dipasung dengan cara memalukan, malah ada yang dibakar hidup-hidup, sehingga dianggarkan Nero telah membunuh kira-kira 979 umat Kristian pada waktu itu. Nah, peristiwa tragis inilah yang menjadi inspirasi kepada lukisan yang bertajuk Nerona yang aku bahaskan dekat awal video tadi. Bermula
Mula dari situ, Nero menjadi individu pertama dalam sejarah Kristianiti, sebuah agama yang pada waktu itu baru je lahir tidak sampai 1 abad, yang telah menyiksa umat agama tersebut secara besar-besaran sehingga membuatkan Nero dilabel sebagai sosok Antichrist, dan wujudnya kepercayaan bahawa Nero akan lahir semula untuk ramalan tersebut. Untuk yang belum tahu, Antichrist ni adalah sosok yang dipercayai oleh penganut Kristianiti sebagai penentang tegar kepada ajaran Jesus yang akan muncul di akhir zaman untuk menipu helah manusia supaya ikut kepada ajarannya. Lebih kurang macam Dajjal lah dalam kepercayaan Islam. Nah, apakah persamaan Maharaja Nero ni dengan Nerona Imu? Adakah Nero menjadi salah satu inspirasi kepada karakter Imu? Walaupun kisah Imu masih diselubungi misteri, tapi apa yang kita tahu, faksi Imu yang dikenal sebagai The Alliance 900 tahun yang lalu telah berperang dengan faksi Joy Boy yang kesannya menjadikan sebahagian besar dunia telah tenggelam. Kontrari dengan Nero yang telah membakar sebahagian besar Rom yang merupakan kerajaan di bawah pemerintahan dia sendiri, Imu sebaliknya telah menenggelamkan sebahagian besar kerajaan kuno yang aku katakan di awal video merupakan kerajaan yang diasaskan oleh dia sendiri. Bagaimana pula Nero telah memburu dan menyeksa umat Kristian, Imu dan kerajaannya juga atas sesuatu sebab telah memburu berbagai macam suku seperti Lunarian, Triai dan Buccaneer serta Clan D. Imu juga kerap menggunakan teknik serangan dari perkataan Latin yang pernah menjadi bahasa rasmi Empayar Rom seperti Domi Reversi yang bermaksud balik ke asal. Imu juga menggunakan bahasa Inggeris kuno atau Old English dalam translation manga. Namun begitu, ada lagi paralel lain antara Nero dan Imu yang aku nak kaitkan, tapi kita kena hold dulu sebab kaitan ni ada kaitan dengan kuasa Imu. So kita teruskan ke poin seterusnya yang mengaitkan faksi Imu dengan Rom. 5 sosok dengan autoriti tertinggi yang memerintah dunia, Gorosei, telah mengambil nama sempena dari nama 5 planet terawal yang ditemui manusia: Utarit, Zura, Marikh, Mushtari dan Zuhal. Walaupun penemuan 5 planet ni sebenarnya telah direkodkan oleh tamadun kuno sejak dari tamadun Babylon yang jauh sebelum tamadun Yunani dan Rom, Oda decide untuk menamakan Gorosei ni berdasarkan nama-nama Latin yang diambil daripada 5 nama dewa-dewa Rom: Mercury, Venus, Mars, Jupiter dan Saturn. Dan menariknya, Oda telah asingkan 3 planet lainnya, Uranus, Neptune dan Pluto sebagai ancient weapon instead of joining the world government. Agak pelik kan? Nah, ini ni yang aku nak kaitkan dengan Yunani dan Rom. 5 planet terawal tadi menariknya adalah antara 5 planet yang dipercayai mengorbit bumi dalam teori geosentrisme. Apakah itu geosentrisme? Model geosentrik adalah teori model yang menjelaskan ciri kosmologi dunia di mana bumi yang menjadi pusat alam semesta dan diorbit planet-planet lain. Model ni telah pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Yunani. Apa yang menariknya dekat sini lagi adalah perasaan tak ada beberapa planet yang tidak tersenarai dalam geosentrik model tadi. Yes, sama macam apa yang aku bahas tadi, 3 planet yang diasingkan, Uranus, Neptune dan Pluto. Walaupun Pluto sekarang bukan lagi disenaraikan sebagai planet, tidak tergolong di antara planet-planet dalam model geosentrik oleh kerana mereka ditemukan lebih lambat kerana keterbatasan teknologi manusia pada ketika itu. Sebaliknya, matahari dan bulan pula yang digolongkan sebagai planet dalam model geosentrik ni. Nah, kalau kita paralelkan 5 planet tadi sebagai Gorosei yang berpaksikan Imu yang mewakili bumi yang menjadi Earth God dalam megateori ni, bermakna sangat cocok sekali jika Imu telah menolak 3 lagi planet, Uranus, Neptune yang diambil dari nama dewa lautan yang juga counterpart bagi Poseidon, dan Pluto yang diparalelkan dengan senjata kuno. Kerana ketiga planet ni tidak dipercayai mengorbit bumi, malah mereka tidak digolongkan pun sebagai planet. Sebaliknya, mereka hanya digolongkan sebagai planet selepas kedatangan teori heliocentrisme. Nah, apa pula heliocentrisme ni? Model heliocentrik adalah teori model kosmologi dunia di mana matahari yang berada di tengah sistem suria yang diorbit planet-planet lain termasuk bumi, yang mana ia menentang sama sekali teori geocentrik model yang diperkenalkan sebelumnya. Nah, waktu ni lah masuknya Joy Boy dalam megateori kita. Tapi sayangnya masa dah time, kita sambung ke part seterusnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni.
Kita jumpa lagi di Laugh Tale.